rasa coklat dah jahat. Tapi mana ilmunya? Kat London ke? Apa ni? Jangan berdiam diri. Kita sebenarnya boleh dapatkan ganti rugi dengan peniaga kalau berlaku kes macam ni. Macam mana nak buat? Mula-mula 1. Kumpulkan bukti macam resit pembayaran, gambar dan rekod video bukti. 2. Hubungi peniaga. Mintalah ganti rugi sama ada ganti yang baru ataupun duit. 3. Kalau peniaga tu tak nak bertanggungjawab, jangan risau. Kita boleh tuntut di Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia. Pergi je website ttpm.kpdn.gov.my. Kat situ ada panduan macam mana nak isi borang tuntutan, mudah je. Bayar RM5 tak sampai 5 minit.